Boleh tolong review semua function, especially lampu. Okey, hari ni saya akan review lampu bila kita tekan alarm. Ini dari sudut pandang hadapan, ini dari sudut pandang belakang. Okey guys, macam mana kita nak on lampu ni? Bagi yang dah pakai Omoda ataupun merancang nak beli Omoda, lampu ni sangat penting bila hujan lebat. Okey, ini kita panggil fog tail light. Okey, dia nak increase visibility kereta kita di jalan raya. Sebelah depan pun ada fog lamp. Jom saya tunjuk macam mana nak activate front fog lamp dengan rear fog lamp. Korang pusing je dot ni naik ke atas. Okey, nampak? Itu dia punya headlamp dah menyala. Yang ni, this one, naik ke atas. Dah, yang ni depan Yang kali hijau depan. And then pusing lagi sikit. Yang ni yang belakang. Dapat sesuatu, saya harap pengguna-pengguna Omoda dan bakal pengguna Omoda apply ilmu ni setiap kali hujan supaya kereta kita lebih ramai orang nampak. Increase visibility, meaning lebih selamat. Alright? So jangan lupa pakai fog lamp depan belakang. Saya akhiri dengan lampu hazard. Okay, lampu hazard dia memang cantik guys. Okay, nantikan review seterusnya.